Rangup dan rapuh. Resipi ni senang sangat, tuan-tuan dan puan. Hari ni kita nak buat kari pap pusing. Sedap ni. Paling best, tak muak bila makan dan penuh dengan inti kentang daging. Caranya mudah saja. Kita nak campurkan 4 cawan tepung gandum bersama garam secukup rasa dan juga setengah cawan minyak. Gaul rata sampai jadi serbuk kasar macam ni. Lepas tu boleh masukkan 1 cawan air sedikit demi sedikit. Kalau adunan masih kering, boleh tambah 2 sudu besar air lagi. Dan gaul sehingga membentuk adunan yang mana bila kita stretch dia akan merekah macam ni. Okey. Jangan risau, lepas rehat 30 minit dia akan jadi licin. Next, ambil 2 cawan tepung gandum, campurkan dengan 4 sudu besar minyak masak sehingga jadi serbuk kasar. Lepas tu masukkan 6 sudu besar margarin. Gaul rata. Kalau adunan terlampau kering, boleh tambah lagi 1 sudu besar margarin. Campurkan sehingga boleh kepal adunan tu jadi bulat macam ni. Bolehlah rehatkan kedua-dua adunan dough selama 30 minit. Selepas 30 minit, ambil dough A, tekan dan bentukkan semula. Boleh nampak dekat sini dough dah jadi licin. Bahagikan 2, lagi 1 kita nak simpan, nak guna kejap lagi. Okey, tekan adunan dough jadi lepeh macam ni. Lepas tu ambil dough B tadi, letak dekat tengah-tengah dan tutupkan sampai dah cover semuanya. Tepuk-tepuk sikit bagi dough tu jadi petak. Canaikan guna rolling pin sehingga lebar macam ni. Next, bolehlah gulungkan dia. Okey, pastikan gulungan yang pertama tu betul-betul rapat. Belum habis lagi ni. Kita ulang step yang sama, canaikan semula. Gulungkan lagi sekali. Nama pun kari pap pusing. Pusing selagi boleh. Dia buat 3 round, jadi bila potong tu kita akan dapat layer halus macam ni. Kalau guna terus untuk jadi kulit boleh, tapi kari pap senang bocor. Jadi cara tak nak bagi bocor, ambil sedikit dough A, canaikan, lepas tu letak dough B dekat atas dough A tadi. Dan canaikan sampai nipis. Make sure nipis tau, jangan tebal. Nanti dia tak jadi rangup. Nak kelem manual boleh, dia guna acuan, cepat sikit siap. Lepas tu boleh letakkan inti kentang. Inti ni senang je buat dia. Tumiskan rempah 3 sekawan, bawang merah, bawang putih halia. Lepas tu masukkan daun kari, 6 sudu besar serbuk kari. Dah pecah minyak, masukkan daging cincang. Kentang dipotong cube, masukkan air sampai kentang tenggelam, letakkan garam secukup rasa. Bila kentang dah empuk, air dah kering, boleh taburkan daun sup. Make sure sejukkan dulu sebelum letak atas dough kari pap tadi. Okey. Kelimkan kari pap ni, tekan kuat sikit supaya tak bocor. Dah siap elok, cantik macam ni. Bolehlah goreng dalam minyak yang panas. Guna medium heat sahaja, api jangan kuat sangat, nanti tak masak tepung dalam tu karang. Agak-agak warna dah brown, cantik kulitnya, bolehlah angkat dan toskan. Siap dah kari pap pusing kita. Ini rangup, serius sedap. Memang puas hati dapat makan kari pap pusing inti penuh macam ni. Senang je buat dia, jangan lupa cuba tau. Bye-bye.